Nampaknya komedi, banyak orang jerit. KL Pemburu Dua Alam official trailer. Susah Orang bunuh orang tu kes biasa Maksud. kan? Yang kacau orang. Ini bukan kes biasa. Ramai yang mati dan semua di depan saya. Hah? Tak masuk. Tak boleh keluar. Tak boleh. Okey. Dia orang cakap, orang tak percayakan sama benda. Dia akan kena seterusnya kan. Macam kau. Ana Rizan pun ada. Jenis mangsa lagi ke? Macam tu, Walker. Oh, memang. Betul lah tu mangsa juga. Reza, Bendu, Airin ada, Dorin, Alisha Amin. Baru kat Rizal ada. Nampaknya komedi, banyak orang jerit. Kemas. Beritahu dengan bos kau. Bisa korang dah sepadan. Wah, main bisa Oh. Kata, saya dia semua yang merentas. Daripada pergi mencari syaitan. Betul. Syaitan yang datang macam kita. Bermula. Itulah dia trailer Mikael Pemburu Dua Alam. Sebuah filem yang buat saya ada high expectation sikit lah untuk filem ni kerana dia diarahkan oleh Zahir Omar, the same person yang dah direct filem Fly By Night. Bagi saya one of the best yang I ever watch. Dan Zahir Omar ni adalah seorang director Malaysia yang pernah terlibat dengan projek Bumi Langit dekat Indonesia itu, yang superhero cinematic universe yang diorang try nak start dekat Indonesia tu. Dan Zahir Omar ni terlibat dalam satu projek yang bernama TV series Tira yang tak silap saya ada dekat Disney Plus. Dan kalau kita tengok dekat IMDb, Zahir Omar juga akan terlibat sebagai director untuk filem Gondam dan Tira yang juga bawah Bumi Langit Cinematic Universe. For me, this is a big deal lah. Kita ada Zahir Omar yang ada terlibat dengan projek yang besar juga dekat Indonesia. Saya nak tengok macam mana vision dia untuk filem Mikael Pemburu Dua Alam ini. Bagaimana apa pengalamannya dia bawa masa Tiran dibawa masuk untuk filem Mikael Pemburu Dua Alam ini. Sekejap, dia pun director housekeeping ke? Tak tengok lagi ni. Ada subscribe Prime pula bulan depan. Dan dari barisan pelakonnya ada dalam filem Mikael adalah dari Remy Saab. Probably this is gonna be his comeback daripada filem yang dulu tu yang agak hamba sikit, yang filem seram tu. Kifara agak hamba sikit pada buat saya. Dan kita ada Nori Iman, dan daripada reaction yang dah tengok, ramai yang kata Nori Iman ni perform. Kita ada Fabian Lu dan kemudian kita ada Alisha Amin. Saya suka dia dari masa dia satu filem Astro First tu, yang satu geng dia menginap dekat homestay dan kena buru dengan pembunuh bersiri. Dan kemudian kita ada Ahiruddin hingga sekarang saya masih agak skeptical sikit dengan dia punya lakonan, but she can do action, so probably sesuai lah untuk projek ini. Dan kita ada Memegat Syahrizal pun ada sebagai pemuhulu Kabil. Dan kemudian kita ada Amin Hafiz, probably the antagonis lah dalam filem ini. Amin Hafiz, nama dia dah bersepah kan dalam beberapa tahun ni, bersepah dia dalam movie-movie. So saya ada jangkanya agak tinggi sikit untuk filem Mikael Pemburu Dua Alam ini. Bagaimana pula korang? Korang excited tak untuk filem ni? Dan berdasarkan daripada reaction daripada premiere, nampaknya it's gonna be a very fun to watch. So beberapa korang dengan trailer Mikael Pemburu Dua Alam, adakah korang akan tengok nanti? Dan kongsikan di ruang komen. Terima kasih kerana menonton.